Kini di Arahnur Yapim dah ada kempen bayaran tanpa tunai. Bermula dari 1 Januari 2026 sehingga 31 Disember 2026. Hanya terbuka kepada pelanggan Arahnur Yapim yang membuat pembayaran, ansuran dan juga penebusan secara dalam talian, Bayaran melalui kod QR, bayaran guna terminal kad kredit dan debit pun boleh koma. terbuka kepada warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas, minimum pembayaran sebanyak RM150 bagi setiap pelanggan yang melakukan transaksi penebusan dan ansuran. Mika nak tahu ke apa dia Arahnur Yapim yang akan bagi dekat demand-demand ni semua kalau demand menang? Yang pertama, Motosikal, yang kedua, komputer riba, yang ketiga, TV 50 inci, ada juga hadiah sagu hati yang akan diberikan pada koma nanti. shilling emas 0.25 gram untuk 100 pemenang bertuah. Tertakluk kepada terma dan syarat. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, anda boleh kunjungi di mana-mana Arahnur Yapim di serata Malaysia.